Tapi kalau tanya saya episod tu sebenarnya saya boleh cakap dia lebih kepada pengalaman lah. Pengalaman reality. Pengalaman cinta. Pengalaman cinta yang orang Pengalaman buat kata lagu. Bukan, buat kata lagu. Okay. Tupat, cinta itu buta dan boleh membutakan. Melupakan dan sukar untuk dilupakan. Cinta padamu hanyalah ungkapan. Luahan cara. Okay. Tapi saya nak tanya Atib. Sejak episod ni berlangsung, ada perkembangan. Ada update tak? Ada perkembangan tak? Ada update tak? Siapa ni? Update pasal topik yang kita tu. Tak ada. Dah berapa bulan nanti? Dah tak ada. Dah separuh tahun dah. Saya dah redha lah. Saya fokus pada benda lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam musim baru, musim kedua. Musim kedua di mana? Dalam podcast Cakap Pandai. Okay guys, kita tak ada dekat dalam office, kita tak ada dalam studio. Kat mana ni? Kenapa tiba-tiba tengah hutan ni? Iman, Aidil, Latif. Season 2 ni kita buat dekat luar. Unik lah. Unik lah. Lain sikit lah guys. Betul tak? Betul. Betul. Ni memang betul tak pernah dibuat orang. Tak pernah dibuat orang. Kita buat. Inilah keunikannya podcast Cakap Pandai. So, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, untuk season 2 ni guys, you all akan nampak banyak lokasi-lokasi luar kita buat. Yang berkenaan dan dah tak berkenaan dan sebagainya kita akan buat. Dan apa-apa pun untuk first episode ni kita kena ucapkan terima kasih banyak kepada owner kebun, Pak Dola bagi kita ruang dan peluang buat podcast dalam kebun. Orang tak buat dalam kebun. Kebun apa? Kebun durian. Ada rambutan. Ada rambutan, ada manggis, ada macam-macam lagi. Dragon fruit. Tak ada kurang. Tapi yang paling win dekat kebun ni adalah durian lah. Kuaci dia kuaci. Kuaci bukan kuih. Kuih. Kuaci tu. Kuaci. Kulit tu. Kuaci. Okey salah. Maaf gurau-gurau je. Okey. So terima kasih sekali lagi kepada Pak Dola kerana terima kasih Pak Dola. Terima kasih banyak Pak Dola izinkan kami untuk lokasi ni. Alright guys. Season 2 lebih fresh. Walaupun kita orang yang sama, tetapi nampak lebih fresh. Apa yang baru? Boleh buat mandi. Apa yang baru? Sebab hujan tadi. Apa yang baru? Untuk sebelum kita nak mula untuk season 2 ni Aidil, Latif dan juga Iman, selain panel yang muka yang biasa kacak ini akan bersama dengan anda juga panel-panel jemputan luar. Untuk season 2 ni kita dah mula jemput panel-panel jemputan luar. Apa saya perasannya diorang dah muak dah tengok seorang ni. Ada orang komen Latif lagi. Lagi-lagi Atib tu. Bukan dia pandai cakap pun. Komen. Tapi tak tersingkir pun. Dia masih ada. Walaupun tak boleh cakap. Ada kata ada orang cakap. Sebab itulah. Aidil okey ke tu sakit tekak senyap je. Senyap Orang cakap lah. Sebab itulah kita panggil. Masih kekal lagi. Masih kekal lah. Aidil banyak idea di luar biasa. Gurau-gurau. Alright. So, jadi untuk season 2 ni kita akan jemput panel-panel luar yang lebih profesional. Sebab season 1 sejujurnya saya cakap yang menonton lebih ribuan, betul. Yang follow lebih ribuan. Saya rasa kita mendapat sambutan yang luar biasa untuk kita punya podcast. Alright. Jadi, let's go man. Season 1 Season 1 bagi cikgu rasa siapa paling banyak episod? Sebab bermakna kita nak recap hari ni. Okay. Tujuan kita first episode season 2 ni, kita recap season 1. Alright. Season 1 sebab saya perasan hujung-hujung season 1 tu cikgu macam tak banyak tak ada je. Kan? Situlah. Tak ada function dah nampak. Sebab saya kita tengok. Saya rasa Aidil. Saya pun rasa Aidil paling banyak. Sorry lah. Banyak fans kan. Kerja terbaik. Aduh. Kira aku corok lah ni. Aduh. Season 1 Paling banyak. Season 1 paling banyak. Nak kira semua pisang lah. Wah. Tak ada. Saya kira kita ada 18 episod. Diam tak diam Aidil. 18 jam lah kita ni. 18 jam kita bersiaran. Kita first episode bulan 2 saya rasa.
Awal Bulan bulan 2. Oh, lama dah. Lama dah. Diam tak diam. Setengah tahun dah. Bulan 2 Awal bulan 2. Setengah tahun lah. Setengah tahun dah. Setengah tahun. Ui man, setengah Ah. tahun man. Diam tak diam, ada tak ada, ya itu. Ya. Banyak juga kenangan kita tu. Dan first episode tu lah, Gen Z versus Millennial. Eh, Saya, cikgu, madam Madam. dengan ID. ID. Sebab kita tak panggil Latik bukan Gen Z. Latik. Ya. Latik dah zaman batu ni. Okay tak. Alright, so guys, untuk kita recap 5 minit. Untuk Gen Z versus Millennial. Millennial. You all rasa isu tu macam mana? Untuk you all sendirilah yang menjadi panel. Ni mesti tak Awak lah. tengok episode. Tengok tak episod Saya tu? tengok dia punya pendek-pendek. Real. Okay. Idea sendirilah. Idea ada dalam episod tu. Isu. Isu tu macam mana, adakah press Tak adalah tak. Maksud mana episod tu kau ada something yang kau ingat daripada episod tu. Oh, semestinya lah. Tak ada. fine. Episod tu saya cakap. Saya ingat Dah tak ingat dah. sebab saya yang set up episod tu. Okay. Episod tu kalau cikgu tengok dah lah kamera saya ingat. Saya ingat kamera dia. Teruk. Betul. Oh, producer. Ya, aduh, okay lah. Sorry lah. Saya episod. Betul lagi lah. Belum sekarang dah profesional. Alright. Tapi tu lah banyak benda boleh diimprove lah bila saya tengok episod Tapi jujur kata episod 1 tu saya perlu bangga dengan all the team cakap pandai lah. Alright. Baik producer, baik Aidil, baik madam, baik semua yang terlibat. Kita guna apa yang ada. Kita zero. Memang zero. Betul. Zero pengalaman, zero setup. Apa yang ada Memang membantai. Oh, ya. membantai. Oh, ya. Dengan suara ada tak ada. Itu episod 1 lah. Satu lah. Tapi saya rasa episod 1 tu dia seronok sebab dia pertemuan dua gen. Macam topik tu menarik lah. Topik tu menarik. Topik tu menarik. Dan Topik tambah tu lagi menarik. banyak memang kalau ikutkan ini antara top 5 ke view paling banyak ni. Top 5 people banyak Episod 1. Sebab bukan apa, saya perasan episod 1 ni dia ada perbandingan dan juga persamaan dua generasi. Betul. Kita borak pasal Gen Z. You all Gen Z. You all akan borak macam kami, saya dan Madam akan borak pasal millennial lah. Jadi ada yang nampak ada titik tengah, ada yang nampak percanggahan lah antara gen. Alright, itu season 1 lah. Tapi dia lebih kepada first trial lah dia. Macam test run lah. Test run lah. So itu kenangan lah. Okay, episod 2. Episod 2 Cikgu Emma dan Acor. Cikgu Tiga Emma 3 orang. Tak dengan Madam. Dengan Madam. Cikgu Oh. Dengan Madam. So episod tu saya boleh kata itu adalah episod tentang loyal. Oh, ya. Oh Oh, ya. tajuk dia episod. Okay, dia lebih kepada staff lah. Betul. Dia lebih Sebab kepada masa tu cikgu tanya Kak Emma tentang Acok lah. Sebab Cepat lama. Acok paling Acok lama. paling lama, betul. Jadi dia perjalanan dia banyak dengan kita. Seronok, duka, tak macam-macam lah. Jadi dekat situ dia kupaskan. Dan juga kita ada Emma bercerita juga tentang pengalaman kerja dia. Betul. Yang Saya ingat. ada yang best, ada yang tak best. Membuatkan dia lebih matang dalam bidang kerjaya lah. Betul. So adalah kupas sikit tentang penciptaan. Tapi- Sikit je lah. Sikit lah. Sikit lah. Tapi episod 2 tu kalau cikgu dengar balik ada audio problem lah. Betul. Ada problem. Sebab saya dapat juga maklumat tentang audio lah. Tapi memang kita dah cater isu tu. Saya pun masa tu tak tahu sangat nak set up macam mana. Yang pantai tu audio dia double. Kenapa? Bermakna suara Acok apa khabar Ya. yo ingat semula jadi lah. Alright, tak episod 2 ni dia lebih kepada saya boleh cakap loyal lah. Sebab saya kenapa saya boleh kupas mungkin saya ada ketika tu. Sebab ada episod saya tak ada, bermakna you all lah kena kupas. Jadi episod 2 dia lebih kepada loyalty punya episod lah. Saya rasa seronok sebabkan pengalaman Acok tu sendiri mematangkan dia seorang Okay, introvert cikgu. jadi Dah, extrovert. cikgu dah ulang balik dua benda yang sama ni. Oh ya ke? Cikgu Nak bukan apa, seronok. ulang balik benda sama. Okay. Episod 3 pula. Episod 3 ni paling agak terkejut juga bagi saya. Terkejut Sebab bagi saya topik dia menarik tapi view tak banyak. Aduh. Episod 3 ni yang producer lah tu. Producer. Betul. saya nak clarify ID tu ID cikgu topik ID tu ID cikgu yang buat ID. ID topik Tapi episod topik 3 menarik episod Sulaiman. 3 tu yang
Tak Dia apa? travel masa lepas. Travel masa lepas. Travel back to school. back to school. Yang Oh. cikgu Back to school. Yang cikgu cerita dia pergi ponteng-ponteng semua tu. Kau sempat Kau dekat sini juga kau Tak ada cerita. Bagi saya topik dia menarik. Kita Ex lah. Tak banyak view sangat. apa the moral of the story kita boleh belajar Dil? Jangan shock sendiri. Jangan short. Kita rasa dah syok dah. Kita rasa dah macam Bestnya weh ni pokal dia mesti Mantap, weh. hype gila ni. Sampai Mungkin- TV panggil ni weh. Mungkin sebab yelah apa viewer tak kenal sangat cerita. Lepas tu tiba-tiba cikgu bagi tahu yang cikgu suka ponteng lah apalah. Macam Nampak ni. macam Orang tak baik ni. Jangan ikut. Eh, Jangan tengok. aku cerita 3 saat je pasal ponteng. Itu pun kena tangkap. Dia ulang 3-4 kali ni. Nampak jahat sangat aku ni. Okey Kalau lah, okey lah. sekali buat jahat mesti kata. Betul. Tapi yang episod tu Dil, kita sebenarnya mungkin macam lah saya rasa seronok. Tapi sebab saya ingat lagi Aidil ada cerita apa? Dia dengan kawan-kawan. Saya tak ingat pun. Kawan-kawan sekolah. Najib, Siapa Syarul, Najib? Syarul. Siapa lagi? Ingat lupa nama. Alright, Kawan Aidil tu. kawan Aidil. tapi tu lah terkejut agak tu. Ya, tak tahu lah mungkin lah. Tak ada algoritma dia tak pick up Algoritma dia mungkin masa tu mungkin orang terlalu sibuk untuk menonton kot. Betul lah. Oh lah sibuk nak sambut Ramadan tu. Dah lepas Ramadan. Ramadan masa tu. Bulan tu. Belum. Raya tu. Belum lambat lagi bulan 2. Lambat. Orang kata belum Ramadan lagi dah Okey, lagi. okey. Belum puasa lagi. Maaf kasih. Okay. Okay, episode 4. Episode 4 ni lah first appearance. First appearance Atib dengan Syami. Okay. Siapa? Kau ingat episode kau? Syami. Cinta. Okay. Kita Tengok Saya dia, ingat, dia tahu dia saya ingat pasal cinta. Season bukan sebab kita 1 ambil tu kertas tu. masa tu kan kita ada satu segmen kita ambil kertas tu. Ah. Oh, Saya- ada aku juga kan? Yelah. Saya tak ada ada. rasanya. Cik, Ada. Ada. Oh, ada. korang bertiga dengan Syami. Syami ha. Oh, okay. Syami kau main galak lagi. Betul lah pasal cinta kan. Apa pasal apa tu? Cinta. Ayolah cuba terangkan sikit episod tu. Kau banyak cerita pasal pengalaman cinta kita, kisah-kisah lama kita. Saya tak cerita. Kita punya pengajaran daripada apa yang Pengalaman berlaku. manis ke pahit tu? Saya punya semua baik. Aduh. Setakat ni. Semua baik. Saya tak cerita sebab medium dah tunggu kat tengah-tengah. Oh, dah ada single. Jadi saya rasa manis je lah sentiasa. manis je lah. Aidil, macam mana nak record Pasal dengan cinta? episod cinta tu? Apa ni? Semuanya episod kau Semua tak tak ingat. ingat ni macam mana ni. Aduh, hai. Tapi episod 4 ni Yang tadi yang Syami pasang. ya. Syami. Syami. Ingat Jaga sikit, kami tahu episod ni. Tapi dari segi view okay, average. Alright. Dia tak lagi lebih daripada episod 3 tu lah. Aduh. Itu yang sakit dada. aku rasa, saya rasa diorang nak tengok Atib lah sebenarnya. Dia tu Muhammad Rohingya mana? Jangan tak balik kau ni. Kau tanya kau Kau gaung kau ni. inilah Bawa kamar. aku gaung ni. Tapi kalau kau tanya saya episod tu sebenarnya saya boleh cakap dia lebih kepada pengalaman lah. Pengalaman reality. Pengalaman cinta. Pengalaman cinta yang orang Pengalaman buat kata lagu. Bukan, buat kata lagu. Okay. Tupat, cinta itu buta dan boleh membutakan. Melupakan dan sukar untuk dilupakan. Cinta padamu Dengan hanyalah ungkapan luahan cara. Sejak. Okey. Tapi saya nak tanya Atib. Alright. Sejak episod ni berlangsung Rambut tak bisnes kau. Perkembangan. ada update tak? Ada perkembangan tak? Ada update tak? Aduh, siapa ni? Update pasal topik yang kita tu. Tak ada. Dah berapa bulan nanti? Dah tak ada. Dah sepatutah tahun dah. Saya dah redha lah. Saya dah redha. Allah. Saya fokus pada benda lain lah saya. Tak apa nanti bila saya edit ni saya Tengok, tengok. letak nombor Atib kan. Tengok letak Latif dekat intro punya ni. Saya letak muka bulan ni. Cik pasal. Alright. Okay Okay. guys. Itu Episode- episod pasal cinta. Okay Man, dari segi episod ni sambutan macam mana? Average lah Average, average. Average. Okey lah. Okay, episod 5. Episod 5 masa puasa. Saya kita berempat lah. Kita berempat. Orang yang sama ke? Tajuk dia puasa ke tak? Masa tu Atib mesti dah tak? puasa tak tengok masa tu? Asyik lah. Kalau puasa yang Khamis puasa sunat tak puasa lah. Wajib puasa. Baik masa.
Tapi Saya saksi Latif memang dengan Sekarang hari saya. sahur. Ikut saya pergi tarawih. Latif ikut sahur tarawih. je. Latif ikut tarawih tau. Sahur Sebulan. makan minggu. Tapi episod ni saya tak ingat kita bising pasal apa. Kalau tanya saya pun tak apa ingat sangat lah episod ni. Borak-borak masuk kita bawa nasi kukus. Ingat tak? Bawa ke belakang. Oh, ingat. Ya. Tapi Masa tu, Saya komplain kat tu sebab sedap sangat bau nasi kukus. Bau ni. dia sedap, Ah, bau itu- dia sedap. Itu aku ingat. sepanjang 5 episod itu yang kami ingat. Yang Astagfirullahalazim. makan ni. Tapi tentang episod puasa ni dia lebih kepada cerita zaman Ah. zaman sekolah lah. Pengalaman lah. Pengalaman lah. Pengalaman berpuasa. Ah, Atip beli apa plastik hitam semua. Asyik saja. Ya, mestilah aku tak pernah. Kau masuk gaung kau. Kau ingat ni? Aku benar kan? Kau masuk gaung kan? Pernah dia. Oh ya. Ah. Ya, Oh ya, saya Tanya Aidil. Saya Mereka pakai beruntung. Memori. masuk main betul. betul tau. Masuk main hole. Betul. Masuk manhole. Lepas tu balik tak tahu apa yang berlaku. Senyap sampai Ya, sekarang. Trauma. Pakcik Iman pernah jatuh manhole. Saya nak forward dekat pakcik dia. Tapi episod Okay. puasa ni sama je lebih kurang macam view dia. Fight lah. Lebih kurang sama. Okay. Sama. Fight tu. Sama. Lebih sikit lah. Okay, episod 6. Episod 6 ni raya. Episod raya. Puasa terus raya lah. Puasa itu Sekali satu je, episod. sekali. Satu episod. Larat ke buat dekat rakaman dia bang puasa. Maaf. Itu pun kan masa puasa tu kan kita rekod sebelum puasa. Oh ya. Sebelum puasa tu. Sebab saya ingat Atik minum air sebelum recording. Ya, sebab dah berbuka. Sebelum puasa kita buat record. malam. Kita record. Tak, masa tu kita buat malam. Mana Raya dia? kita buat malam. Untuk raya kita buat malam. Kita Ah. buat Tak, lepas tak, tu. untuk Kan puasa. ni belum puasa. Untuk puasa. Puasa tu kita buat sebelum puasa kan? Betul. Seminggu sebelum puasa ke 3 hari sebelum puasa. sebelum Ya puasa. betul. Saya ingat lagi. Kita record Ni sebelum raya- puasa sebab raya. masa puasa saya ingat saya tak nak sentuh puasa tu. Oh, Saya ibadat. tak nak recording apa-apa. Ibadat. Sebulan puasa. Bau nasi kukus tu. Masa puasa tu lah. Bukan masa Tak, recording masa untuk belum puasa. tu lah. Episod puasa tu lah. Okay, tak ingat. Saya Tak, saya ingat. Saya producer. Oh, Saya edit. main pangkat tu. Saya ingat. Waktu puasa kita tak ada recording apa-apa. Tak ada recording langsung. Tak ada recording tu Raya tu lah. Raya tu lah. Yalah. Raya Yang baru siapa-siapa? tu waktu raya punya. Raya tu saya, cikgu, Aidil dengan Mendem. Okay. Selamat hari raya tajuk dia. Dia punya view macam mana? Sama juga. Average lah. Dia setakat ni dia lepas episod 4 tu semua dah sama lebih kurang. Lebih kurang je episod. View dia. Tapi macam raya ni dia lebih, saya ingat lagi Aidil cerita kampung dia paling jauh lah. Betul. Belakang. Jauh kampung dia. Jauh. Itu yang saya ingat lah. Itu kalau merangkak tu 2 hari sampai. 2 hari sampai. Ah. Betul belakang rumah dia. Macam jauh sangat 2 hari sampai. Sampai tu. Berangkat. Sejam pun tak sampai aku rasa. Oh, merangkak. Kalau Berapa bas kena tukar tu kan? Tukar nak transit punya ni. Kalau tanya saya, raya ni lebih kepada keriangan punya Betul. episod lah. Tapi yang Raya ni kita ada 2 episod. Okay. Episod kita ada 2 kali episod. Sama juga view dia. Okay. Cuma yang kedua tu saya tak ingat kita cakap apa yang kedua. Itu Tapi masih itu- lagi orang yang sama ke banyak apa? view. Orang yang sama. Orang yang sama. Saya ingat kita rekod Sama sekaligus. Kita rekod sekaligus. Alright. So kalau tanya saya, lebih kepada pengalaman lah. Betul lah. Pengalaman Raya, dapat Tapi bagi raya. saya menarik lah, best lah episod tu. Episod raya. Sebab kalau tanya saya ingat lagi pasal mercut lah. Itu je lah. Oh, pasal mercul je. Asal aku tak ingat apa-apa pun. Aduh. Ingat makan ni. Dah ingatan ni. Dah ingatan ni. Kalau dah sampai episod 67 dia ingat-ingat lagi ni. Sekarang. Makanlah Dil kalau lupa banyak Dil. Episod ni mesti diingat. Episod 8. Bola. Bola dia ingat lah. Bola dia ingat. The best episode ever. Episod paling banyak view lah Tofa. Nombor 1 lah. Oh. Episod bola. Pasal bola ni. Torres. Pasal Torres. Pasal Torres. Itu apa yang aku cakap? Apa yang korang cakap aku tak ingat. Pasal bola ni yang saya ingat. Kita buat prediction. Lepas tu kita cerita pasal klub yang kita minat. Betul. Kenapa? Prediction pasal EPL lah. Oh, EPL. Prediction tu belum lagi. Belum lagi. Itu belum lagi. Kita Kita ada banyak. Kita ada beberapa siri. yang Untuk first- bola, first episode bola ni kita cerita pasal klub yang kita minat je. Kenapa So masa tu kan kau suka? masa tu kan Okay, faham. kita pakai jersey Okay. minat kan. Kalau macam tu, just tanya. Korang masa episod ni apa yang you ingat? Siapa pemain yang saya minat? Kebalak saya ingat. Siapa klub yang saya minat? Blackpink.
Alright. Kelab London yang paling lemah sekali. Ja. Cek balik. Iaitu Chelsea. Alright. Okay, kalau Iman? Apa sebut tadi? Baru sebut. Oh, Pedro Roro tau. itu yang hampir terkeluar tu. Champion ni. Yang hampir terkeluar lah. Alright. Kalau Latif, apa klub yang dia minat? Lalang tu lalang. Lalang. Minat Liverpool kau jumpa kan kau jumpa. Aduh, Barca pula. Aidil? Melaka United. West Ham. Melaka United. Minat UiTM United. UiTM UiTM. Aidil mesti mati dia. Dah dapat. Bersatu kita. Oh. Alright, so episod ni kita banyak cerita pasal peminat. Kenapa kita minat pemain tu. Kita punya Jaga kelab sejarah macam mana kita Kita- boleh minat lah kelab tu. Tapi saya sejujur kata unexpected punya episod sebenarnya ni. Betul. View yang tinggi. Betul. Kita ingatkan Memang saya ingat kan macam average je. Tiba-tiba banyak pula view dia. oh saya tengah bau durian ni. Mana? Oh, okay. Episod yang seterusnya Man. Episod yang seterusnya 8 sekarang 9 lah. episod 9. Episod 9 Hang Pi Mana with Cikgu Helmi. Oh. Yang tu dia je ingat. Yang tu dia yang cakap. Dia cakap seorang. Yang itu Syami. Mengangguk. Saya bukan apa. Kan Aidil host. Dia. Mula-mula Aidil dah masuk cantik dia. Sekali saya ni. Saya Dah dia. habis. Sampai Aidil. tak boleh nak mencelah. Memang macam tengok YouTube video ke. Aidil. Tengok Sampai reel lah, habis. tengok reel dia. Tak habis. Endless. Tapi episod tu memang Best kat ada cerita pengalaman dia memang pergi menarik luar lah. negara. Biasa orang Penang. Orang Penang kalau cerita Sejujur kata tau. Kita nampak dia punya karakter biasa. Tapi sebenarnya dia luar biasa tau. Dengan pengalaman yang dia ada. Ya. Dah ke Malaysia tu. betul Zia pergi. Dia pergi mana lah tu. Zimbabwe. Zimbabwe pergi buat charity. betul. Bukan Zimbabwe. Zimbabwe. Bukan. Kita China, Afrika. Afrika. Dia Afrika. pergi ASEAN je. Tapi Filipin ni apa? Vietnam Vietnam. Dia pergi Vietnam. Singapura, Vietnam. Tapi jujur kata guys, Cikgu Helmi punya karakter, kalau you jumpa dia memang kita tak tahu apa pengalaman dia. Betul. Dia sangat polite dan juga dia sangat humble lah. Bila dia cerita kita, oish, serius lah. Tapi tu volunteering kan. Volunteer lah. Betul. Deal. Tak kisahlah volunteering ke apa, dia dapat pergi luar negara sampai. Tapi yelah orang Volunteering. orang macam Cikgu Helmi tu memang saya boleh nampak dia jenis yang macam tu. Kalau tiga orang kat sini saya tak nak. Cikgu buat benda tu. Untuk volunteering. Macam Cikgu Helmi pergi Vietnam semua. Jujur kata, kalau disebabkan pergi luar negara, saya sanggup pergi. Sepatutnya nak pergi luar negara Pengalaman lah. lah. Pengalaman lah. Kalau Latif, sebab Sebab adakah tempat tu? benda macam tu. penat. Benda tu sebenarnya Betul. ya. Volunteering penat. Betul. Volunteering. Dari segi salary mungkin taklah terlalu tinggi. Kau tak dapat apa sangat pun. Tak ada apa Tak ada apa volunteer. orang patutnya. Memang Tapi kau menang sekadar dari pengalaman segi lah. pengalaman lah. memang sekadar pengalaman. Saya tak pernah Memang sekadar pengalaman. saya pernah join voluntary ni gelandangan lah punya event. Bagi Tahun ni? makanan dekat Cikgu saya bagi, cikgu menerima. saya bagi. Ini sebelum cikgu jadi cikgu lah. Dulu lah. Saya join program apa soup kitchen dengan hotbox. Okey, kita bagi tapi betul lah voluntary ni dia seronok Dekat mana ikut? dekat KL. Oh, okay. Nak tahu realiti Kuala Lumpur, waktu malam lah orang tidur dekat Masjid Negara. Banyak gelandangan. Tapi jujur kata gelandangan ni dia tak merusuh, dia tak kacau orang. Betul. Kalau you all bagi dia Dia ada lah segelintir. Ada lah. banyak. Mungkin maaf cakap mungkin yang orang Banyak je lah. orang parti ke apa ke. Kita okey. Betul. Kau tengah terang sebut ni tip. Betul marah ni sabar tip. Sabar Buat tip. dia cakap. Alright. Orang dia lupa. Okay. Alright. Astagfirullahaladzim. Alright. So Anak-anak muda ni. Sabar tip. okay, tak maksudnya kalau tanya saya voluntary ni saya pernah join lah. Dia letih tetapi dia tengok pada orang lah. Bagi saya seronok lah. Sebab macam Cikgu Helmi tu dia berhari-hari tau. Dia sampai sebulan dia tu. Volunteering Memang juga. struggle sikit lah. Dia memang penat lah sebenarnya. Betul. Tak Alright. benda tu bukan tidur sangat pun rasanya. Alright. Tak cuba rehat pun. So next episode. So Selepas kita bercerita episode Hang pergi mana? tapi Cikgu Helmi, episod Cikgu Helmi kan masa tu kan dah tak habis raya, tapi kita pakai baju raya. Sebab apa Ego? Sebab masa tu untuk OG Tuition atau dan juga Firman kita ada event Event betul. raya.
Sambut raya. Kita sambut raya sama-sama. Coffee. Masa tu dah habis raya kan? Dah habis. Dah habis raya dah. Ya. Dah habis dah. Macam hujung. Dah habis rasanya. Ujung-ujung lah man. Ujung-ujung raya. Nak habis lah. Oh yeah. Sebab kita ada buat konten ni masa tu kan. Tema semua raya. Semua kena pakai baju raya. Tapi Cikgu Helmi dia sempoi. Dia tak pakai baju Pakai Melayu. kemeja kan? Dia pakai baju kemeja, pakai songkok. Baju Tak. hitam. Hari raya. Dia dah buat baju Melayu tapi hotel yang duduk. Tak ada selekar. selekar. Berkedip baju dia. Tapi kan masih lagi nampak ceria lah. Betul. Dia memang sempoi lah. Memang respect lah. Respect. Okay. Next Next episode. Next 2 episode ni kita perkenalkan cikgu wanita kita. Episode Gadi-gadi. pertama teacher Saya tak ada ke ada? Masa kamu tak ada. Ada lagi. Episode Macam pertama anak aku ada je Ada dik. lagi. Macam ada lagi Alright. Teacher Sarah dengan cikgu Anis. episode. Oh, ya. Ini episod ni Sekali aku Sekali dengan saya Latif, Ada Cikgu Sarah. Anis Sarah dengan Sarah. Anis lah. Dia tapi itulah kalau you all nak tahu BTS atau behind the scene, Cikgu Sarah paling tak suka kalau ada Latif. Ni betul. Sebab Latif ni membuatkan dia selalu ceria. Betul. Dia tengok Latif dia gelak. Dia tengok Latif dia banyak kali kami tik. Ataupun kamera tu tak pandang dekat dia. Dia tahan gelak tengok Latif. Atik cakap sikit je. Oh, gelak. Dia punya gelak. Tapi Episode tu okey. Episode tu tak lawan. Tapi episod tu saya suka tengok dua figura dalam OE Tuition punya cikgu. Dia bersahaja. Betul. Dua karakter yang bersahaja lah. Macam teacher Sarah ni sejujur kata saya sebagai OE Tuition punya guru, dia memang bersemangat betul. Betul. Bercakap bersemangat, dia mengajar bersemangat. Terlebih semangat lah. Terlebih Dia punya semangat. teruja tu jangan bagi dia teruja. Betul. Saya rasa dia ambil saya punya teruja lah. Ah. Tolong sikit teruja. Yang ambil cikgu punya teruja kan. Letak kat dia. Macam Cikgu Anis, dia kalau mengajar memang suara dia lantang, Lantang betul. jelas satu-satu. Dia tak ada, Cikgu Anis dia tak adalah selalu buat kelakar tapi dia bertenaga dalam kelas. Dia karakter dia bertenaga dalam kelas. Tapi pelengkap lah. Sabar. Lalat tu nak makan durian man. Dia pun teringan juga nak makan durian $4. Masalah ni bukan prop ibu. Ni Ni betul. Ni durian betul. Ni durian betul. Dia bagi kali makan. Okay. So episod dengan Cikgu Teacher Anis Sarah dan dengan juga Cikgu Teacher Sarah. Tapi Itu banyak kita cerita pasal disiplin kat sekolah. betul. Sebab ya dua-dua tu kan cikgu sekolah kan. Cikgu di sekolah. Cikgu sekolah. Dan juga dua-dua ni juga cikgu sekolah menengah. Betul. Jadi dia menghadapi budak remaja lah. Betul. Next Next. episode tapi saya pelik kan. Episod Teacher Sarah beza 2 episod ni. View dia beza banyak agak. Episod Cikgu Shalini dengan Mishaki kurang lah episod dia. Sebab Sarah kan Anis tu ada siapa? Ada Latif lah. Yelah betul lah. Masih Kita tanya. Aduh, dah cakap. Lagi nak fikir. view tu. Panjang lah. View tu saya rasa Atik membawa view lah. Betul lah. Tapi view kesian lah. Aduh. Saya rasa lepas ni walaupun Latif tak jadi panel, letak je Letak Latif. kat background kan. Letak lah. Tapi betul, Latif membuatkan kita lebih ceria lah. Betul lah. Kehadiran Latif ni membuatkan even though sabar man. Sabar. Dia pun nak masuk ya Allah. Sakit jantung kita. Ini mesti ini madam punya idea lah ni so letak betul-betul durian. Sakit jantung lalat dia. Dia bawa nak jilat. Lalat tu dah. Dah Aduh. begitu lah. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu tau dekat penonton. Dia duduk betul. Dia durian betul dan juga Kita orang ni bukan green screen nak bagi tahu satu je. Terang tak nampak kamera. Kamera baru. Baru, season guys. Kamera baru. Prop pun original. Polycat tu. Polycat. Beli cash. Kamera tu Tak boleh tahu. tapi sini ada background kat kamera tu. Cerita dia saya dah bagi tahu cikgu lama dah si kamera Okay. tu. Akhirnya Kenapa baru sekarang beli baru ada modal. Ada modal lah. Tapi jujur kata memang season 2 ni kita banyak upgrade lah. Betul. Ongoing kita nak upgrade studio kita kan. Studio betul. So mungkin studio kita buat macam bentuk transformer ke apa. Sebab tu episod 1 ni kat luar tu. Sebab tak siap Tengah lagi. duit, tengah duit. Tengah duit. Jadi kita kena ucapkan terima kasih lagi sekali kepada apa? Alright. Okay, next. Next episode. Tadi episode 11 kan. Saya tak nak terlalu excited takut view tak ramai. Jadi buat biasa-biasa je. Ada lagi okay. Ramai. Ada view. Episode 12. Tengok tu.
Episod 12. So ni antara view banyak agak. Topik dia bola. Sebab masa tu Arsenal dengan City dah sikit-sikit je kan. Untuk Fat Liga. Untuk Fat Liga. Masa tu Masa tu dengan harapan Iman kata Tottenham boleh jadi juara. yalah, masa tu kita buat prediction kan. Siapa yang tersingkir, siapa yang tersingkir, siapa yang ni kan. Tapi saya rasa podcast tu terlalu cepat rasa. Sebab kita memang banyak tak suka Arsenal. Tapi kecewa lah sebab kita memang predict Sedekah kecil lah. Tapi Juga. City pula yang kecil. Tapi bagi saya not bad jugalah diorang. Dan saya jujur kata saya kurang dengan Haaland. Disebabkan saya tengok FIFA World Cup Norway, tak tahu saya jadi suka dengan karakter dia. Betul. Honest speaking. Kita tak suka tengok kan. Saya tak suka sangat. Bukanlah tak suka, kurang lah dia punya karakter. Dia Dia tak buat dosa apa pun dengan aku. apa? Cikgu rasa macam fake ke apa? Bukan, dia macam annoy. Bukan kasar, dia macam Rehat lah. Memang nampak lah, nampak annoying. nampak annoying. Saya rasa dia annoying. Bagi saya elok lah. Tak, ini kita lah. Kita lah. Kita macam rival dia. Rival, mungkin Tak rival. suka gelap lah. Bagi saya yang annoy tu dictator. Kilan apa-apa. Oh, yang Itu tu. yang akan datang, podcast akan datang, kita akan jemput dia. Dia mau apa? Ibu dia dah dekat sini. Banyak duit. Betul. Tapi jujur kata, disebabkan FIFA World Cup ni, saya jatuh hati dengan negara Norway punya karakter. Dia menang ke dia kalah, you all tengok dia balik negara dia Support disambut penyokong dia. macam Dah juara menang tu. lah. Betul? The whole road tu, dia buat road Apa yang sebab semua sini layan World Cup kan. layan. Apa yang saya nampak dari World Cup ni, apa yang paling naik Norway dengan Cabo Verde. Betul. Cabo Verde tu memang Tak tahu tak? terus popular tu. Tak tahu naik, bagi saya dia bukan naik sebabkan dia banyak menang. Betul. Dia naik sebabkan karakter. Karakter. Sebab keeper dia Norway mesti. saya boleh cakap karakter dia adalah karakter pasukan. Itu baru, cumanya jujur katalah nombor 7 saya nampak memang Challenge dengan Haaland. challenge dengan Haaland. Betul. Okey, itu tak apa. Nanti kita cerita. Itu sifat, itu sifat. Itu sifat. Pasal Cabo Verde ni tak adalah, negara orang kecil je. Selangor besar lagi tau. Selangor besar lagi. Saya boleh cakap Cabo Verde ni adalah kepimpinan. Betul. Malaysia seri tau dengan orang. Bermakna Pernah main dengan orang. Malaysia pernah match satu-sama. Masalah tahun lepas. Baru. Friendly lah. Friendly. Nak main. Boleh. Just the book but it's country. Malaysia seri tau. Sama dengan Spain lah Malaysia. Sama macam Spain lah. Okay, next episode. Sebelum kita nak cerita pasal Norway ni sekali lagi. Okay, next episode. Episode ni bagi saya episode filler. Cikgu tu episode filler. Episode macam saja macam topik bodoh gila topik dia. Okay. Topik dia yang kita tiga maksud kita sembang pasal air gepuk. Kalau memang bertiga lah. Saya tak ada lah. Itu cikgu dah. Saya tak berapa sihat lah. Sihat lah. Saya direhatkan sementara. Pasal disiplin cikgu dilihat kan. Saya dapat surat kat situ. Kena loan lah. Kena loan. Ini ada Betul. Nanti episod tu, cikgu tengok episod tu. sejujurnya Tak tengok lah tu. Saya Saya- kat sendiri ni. Saya dapat masa tu saya di hospital. Okay. Tapi episod tu kalau cikgu tengok, tak apa benda tau yang kita cakap. Kita cakap apa Dari review macam mana? view lagi banyak daripada yang idea cikgu yang episod 3. Asyik aku yang Lagi banyak idea. daripada yang Betul macam yang match table. bar. Benchmark paling teruk Sebenarnya sebelum episod ni kita dah ada record satu dia video. ada story je episod ni. Okay. Jadi sebelum episod ni, episod 13 ni kita dah rekod dah. Ayam gepuk yang sebenar. Ah. Yang betul ayam Oh. gepuk lah. Yang tu lagi better Topik sebenarnya. yang sama je. Maknanya you all cakap dalam tak ada mood yang second lah ni. Bukan sebab tak ada mood apa. sebab dah cakap ulang balik. Episod yang kita recording tu file dia korup. So terpaksa lagi rekod topik yang sama. Tapi Cakap benda yang sama. So jadi fake lah nampak cakap macam tu. fake sikit lah. Nampak macam fake sikit lah. Gelap pun. Dah tahu dah. Dah tahu dah cakap apa kan. Tapi episod tu yang bukan yang ni lah, yang file korup tu. Saya Hype tu. episod tu best ni. Sebab apa Atik cerita pasal zaman struggle meal tu. Zaman-zaman Cikgu tahu struggle meal apa tu? Teruk struggle meal. waktu tu Struggle bagi meal tu. dia, mi kuning dengan sos cili. Aku cerita lah. Oh, Aku bagi tu. Teruk kan. Gila tu. Makanlah beramai. Nak hidup. Makan nasi je. Nasi pun tak mampu Dil. Nasi lagi murah Nasi murah je kot. daripada
Beras. Betul, sebenarnya beras lagi murah. Tak tahu lah. Teringat kami kot. Dia macam ada nampak rupa-rupa spaghetti sikit kan. Okey lah. Spaghetti bolognese. Dah macam bolognese sikit Tapi kan. sekarang lagi murah makanan. Makanan yang spaghetti tu ada orang jual pas Yang instant Sedap je. juga. Oh. RM1 lebih ke? Bagi nak tanya you all, berapa episod yang tiada kehadiran saya yang you all 3 orang cover? 1, 2, 3, 4 episod. Hampir sebulan lah. Sebulan. Okay guys, biar saya bagi tahu lah dengan penonton. Betul terang lah. Terang lah. Masalah Sejujur. disiplin ke? Tak ada. Saya kat sendiri. So kasi takkan aku yang kena surat, aku yang tulis. Aku tanda tangan. Okay. Pertama sekali saya minta maaf dan saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Iman, Latif dan juga Aidil yang cover untuk 4 episod ni. Saya tahu sebenarnya agak struggle juga you all nak cover tanpa ada kehadiran saya, tapi you all did well, you all buat bagus 4 episod ni. Deal tak Yal? Kenyang lalat tu makan durian biar. Saya rasa 4 episod ni you all bertiga buat yang terbaik lah. Walaupun tanpa kehadiran saya bagi tahu, saya minta maaf betul-betul. Saya ada isu kesihatan yang saya perlu menjalani satu operation yang melibatkan orang kata tulang lah. Jadi dia mengambil masa hampir berat mata memandang. Sambil cakap, sambil saya tunjuk QR Semua nak kilat ya, semua kilat. tapi sejujurnya kata saya hampir sebulan saya recovery balik, nak berjalan balik. Memang saya boleh cakap sakit lah. Tapi Alhamdulillah lah, Allah yang bagi sembuh, Allah yang bagi pulih. Saya kembali seperti sedia kala, walaupun orang kata 100% tu tidak, tetapi 90% lebih tu ada. Tapi terima kasih lah. 4 episod tu saya rasa lama juga saya tak ada tu. Betul. Terpaksa cover. Bukan tak nak buat, rindu juga kan. Takkan saya nak panggil you all buat podcast kat hospital. Kelakar lah pula. Setelah cakap. Tapi hospital cikgu pun mewah nak Nurse gini. Itu je tengok Tapi betul, hospital saya Betul. Yang ni segini. jangan mana kat depan. Alright, tak, saya betul hospital yang saya dirawat ni, saya terus terang je lah. Saya dirawat dekat hospital MSU. Biar saya nak bagi tahu. MSU Hospital, saya collab masa ceramah di MSU. Terus dikejarkan ke hospital MSU sebelah je. Dari pintu pertama dibuka sampai pintu terakhir ditutup, layanan di hospital MSU sangat bagus. Guys, nak bagi tahu ni tak dibayar oleh MSU. Tak ada sponsor. Ini saya bagi tahu pengalaman saya di MSU. Bayangkan doktor pakar saya jumpa saya, sorry saya just cerita sikit lah. Boleh, silakan. Doktor pakar saya jumpa saya satu hari dekat 2-3 kali. Jarang doktor pakar jumpa 2-3 kali. Bayangkan dia punya care dengan dia punya patient tu. Atau pesakit tak ramai kot. Kalau tanya saya, patient dia ramai. Ya. Tapi tak tahulah, mungkinlah patient yang operation tu tak ramai ke apa. Tapi even tu kalau dia tak ramai pun boleh dia datang sekali-sekali. Yalah, kalau dia malas kan. Kalau jujur kata, dengan facility dia memang baru, dengan nurse dia memang bagi layanan baik. You tekan je. Baik. Maksudnya kalau panggil tu, jangan, isteri saya ada kat situ. Tak ada. Tapi ni saya kredit kepada MSU lah. Terima kasih banyak merawat saya. Cepat pulih saya disebabkan juga mereka punya layanan. Sehingga kan saya balik Aidil, nak bagi ambil ubat, dia kata tak payah. Dia datang bilik saya bagi ubat. Report tak payah pergi dekat bilik report. Saya nak turun nak balik tu dia kata jangan jalan. Dia bagi kursi roda. Tak nak ceritakan grade A lah layanan MSU Hospital. Jujur kata sekali lagi, MSU tak bayar pun saya ni. Saya bukan minta, saya nak bagi tahu layanan yang saya dapat selama sebulan saya tak ada dalam podcast, saya memang masuk dalam hospital. Alright. So itu daripada saya lah 4 episod. Sambut raya kat sana kan cikgu? Ya, saya sambut raya haji kat sana. Saya pandang je tingkap tu. Malam sebelum banyak je kereta. Hari kejadian tak ada kereta. Balik kampung kan. Sebab MSU kan jalan ke bawah tu kan ada jalan. Jalan utama. Jalan tu memang jam biasa. Ya. Kosong kan jalan tu. Boleh buat. Okay, next episode. Jadi episode yang 13 kan. Episode 14. Episode 14 dengan Cikgu Faizal. Okay. Saya rasa saya tak ada episod tu. 4 episod ni cikgu tak ada. Next ni episod ni. Episod ni surprisingly lah banyak view. Banyak view. Memang siapa episod ni?
Aidil, Cikgu Anis, Misaki dengan Cikgu Faizal. Oh, Math Science. Mac Math dengan Science. Science Bagus. je crossover. Memang tak, saya macam tak tahu lah topik tu. Kau ingat apa-apa topik podcast tu? Topik tu tak tahu, topik Baru lagi. Topik terbaru lagi. baru bulan lepas. Kurang ingat sikit. Allah. Tengok. Semua tu. Ini memori banyak loss lah. Banyak benda Saya setiap kali dah habis tu clear memory. Move on terus. Muda lagi Del. Muda Format. lagi. Terus format lagi. Astaghfirullahaladzim. Tapi itu lah episode tu tak tahu lah topik menarik tu mungkin Ya, topik menarik. Mesti kelas topik je lah. banyak view. Tapi apa pun yang tak ingat juga sebenarnya. Tadi yang kosong. Pegang tangan aku, kau pegang tangan aku. Kau seorang je yang ada episode ni. Dalam empat kami ni kau seorang ada. Saya tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Ada yang makan durian tanpa pegang durian ni. Okay, next. Tak apa, move on lah. Move on. Next episode dengan Mustaqim. Kita punya TikTok content creator. Saya, Aidil, Mus dengan Syami. Memang semua sebaya lah, semua sebaya. Fancy lah. 20 ni Sebaya tak? Sebaya. Semua. Saya paling muda lah. Saya tahu Mus bulan 1 kan. Baru kira bulan pula. Mus bulan 1. Dah kira bulan pula. Tak adil lah macam gini. Aku bulan 1 juga. Panggil aku Syami abang. bulan 4. Saya paling maknik. Apa yang you all bincang dalam Episode ni tak nak pandang Aidil. Apa yang you all bincang dalam episod ni? Aku baru nak ingat balik. kau ingat Ada. Iban apa yang kita episode ni- bincang? Ada lagi. Lupa semua. episode Ini ni banyak fikir mula- Kau banyak tanggungjawab kau Dil. Nanti kau bawa jumpa bos kau. Apa yang dia bebankan kau ni? Luang ke Dil? Tak episod ni saya tanya Mus lah pasal sebab Mus kan handle TikTok. punya TikTok kan. Saya tanyalah dia pasal apa algoritma TikTok tu bila nak upload macam mana boleh. Sebab masa tu kan TikTok tuition punya TikTok kan ada satu yang viral kan, yang separuh juta punya view tu kan. Mana yang cikgu Syak, Anis ke ataupun Saidil? Tak yang bukan saya dia yang Anis dengan Yang tingkatan 3 tu. cikgu Sarah cikgu Sarah kan. tu yang swipe Yang kan. swipe Dia kat form 3. yang Form form 3. Honeymoon. yang separuh juta tu. Saya tanyalah dia macam mana. Nampak simple je kan, tapi tak boleh nak baca tu. Macam mana boleh dapat. Lepas tu dia cerita lah dia punya pengalaman, dia punya experience dia. Lepas tu saya tanya, kita orang cerita dia pasal hobi, pasal main game, pasal tengok anime semua. Itulah simple lah. Perbualan dah kesebaik. Buat macam biasa lah. Masa tu saya dah keluar hospital belum? Malam tu you all main badminton ke? Rasanya kot. ingat lah. Berapa bulan? Rasa je. Rasa malam tu kita main badminton. Berapa bulan dah ni? 6 Jun. Tapi ni waktu Dah. upload lah. Tak maksudnya waktu upload seminggu sebelum saya dah keluar hospital. Saya dah keluar hospital. Alright. Tapi bagi saya episode ni best lah. View dia okay, above average lah. Okay, sebab saya ingat malam tu you all main badminton, saya datang dengan bertongkat. Oh ya betul. Sebab hari tu kita rekod 2 episod. Episod yang next tu, episod 16 yang ramai-ramai. Episod ramai-ramai. Yang ada lah. Episod 16 dah ke ni? Ni episod 16. Cuk. Episod 16 tu yang ramai-ramai ada berapa 8 orang kan 4 lelaki 4 perempuan. Masa tu ni semua tim Firman lah. Yang buat tadi yang muda-muda lah semua. 8 orang. Tak muda juga. Kau cerita pasal apa episod tu? Memang mostly gender war. Tak silap aku. Macam gender Pasal war. lelaki dengan perempuan lah. Saya tak tahu, saya tak ada. Perempuan boleh multitask, lelaki tak boleh nak multitask. Betul. Macam tu lah. Episod ni maksud ni bagi saya best lah episod dia. Dia boleh je kalau nak repeat macam ni. Format ni kan, format yang buat Apa-apa ramai-ramai. tu je latih. Apa-apa tak ingat tu. Keras aku. Blank habis. Blank Kau habis. kan orang yang paling wise. Otak kau paling matang kan. Rasanya dalam semua lelaki tu kau paling tua. Itu Paling tua. Balik tu. Dia baru birthday. Minggu lepas. Happy birthday. Okay, next. Sampai lagi. Sampai lagi boleh. Aku tak ada kelas. Saya rasa saya nak makan yang tofu lah. Saya pun tak ada kelas. Okay, Study. Hari Khamis kan? Cikgu Khamis memang kosong kan. Alam Jumaat kan orang nak baca Yasin. Ada Cikgu kosong kan. Astagfirullahaladzim. Saya boleh cakap cikgu pergi planning tu bijak. Baca Yasin. Til, dah tuition ni pun owner dia pun isteri aku punya. Memang jaga dah direka-reka lah.
Dia susun ikut kaya lah. Ikut Tak kaya. ada lah gurau lah. Okay. Episode Next. apa? So ni last 2 episode 17 dan 18. Okay. So World Cup lah. Last tu pasal bola. Last tu pasal Last tu bola. pasal bola. Ini expectation tinggi tapi sayangnya kita tak Betul. dapat tinggi lah. Saya sebab yelah kita upload. Diorang bukan nak tengok, diorang nak tengok World Cup. Bukan nak tengok World Guys dia. Mungkin lah. Mungkin. Yelah sebab Okay. episode 17 ni kita cerita pasal World Cup yang sebelum ni. Ya, so sebelum Yang lepas. kita minat World Cup yang kita minat. Lepas tu yang kedua, episode yang 18 ni kita cerita pasal prediction pula. Sebab prediction setiap orang season. Salah prediction kau ni. Semua salah ni. Semua prediction mengalut. Aku betul. Prediksi aku Argentina. Aku Argentina Tapi aku nak England menang. Argentina France No, tak, Argentina dengan England. Aku rasa Argentina menang. Tak Tapi- final kau Argentina siapa? Ada kita pilih final lah. Ada. Tak ingat. Sebab Cuma yang- waktu prediction aku France Argentina. Aku rasa Argentina menang, tapi aku nak England menang. Aku rasa Argentina menang lah. So macam nak betul lah tu. Itu tak apa. Cikgu Jerman final ni. Cikgu predict Jerman final. Apa jadi ni? Jerman barai tu lah. Tahun ni Jerman dah lah dia sunyi. Betul, tak ada star player sangat kan. Satu tak maksudnya Jerman langsung tak hype, Ada moment lah. tak ada hype, tak ada player yang terlalu star. Betul kan? Tiba-tiba keluar. Betul. Dia tak macam Spain. Spain pun saya rasa dia tak hype. Nah, final. Dosa Ozil dengan Ozil tu. Dan kata itu pun ditutup mulut lah apalah Betul, kata. betul. Tapi kalau tanya saya, jujur kata lah, saya walaupun Messi adalah God, GOAT, tapi saya boleh cakap kali ni nak bagi orang faham. Good. Saya boleh cakap kan kali ni punya World Cup the worst World Cup lah. Honest speaking. Betul. Tak tahulah. Dari segi apa tu? Dari segi berat sebelah, matchmaking dia, tak tahulah ni sudut kalau you all, setiap orang ada pandangan peribadi sendiri. Saya boleh cakap saya tak berapa seronok bila, bagi saya Argentina dah star. Betul. Argentina dah star. Tak payah jaga. Tapi sebenarnya kalau kita tak ikut skrip, kalau tak ikut yang kita sekarang cakap Argentina menang pasal ref. Kalau betul lah itu Messi lawan Argentina tu, ref yang betul, kalah lah Argentina. Betul. Ya. Sebab game tu memang Messi lagi dominan. Betul. Game lagi tu Messi lagi sedap. Lagipun dia jauh dah tinggal. Tiga kan kalau satu gol lagi tak diselau. Kalau gol lagi tu tak dah 3 dah. Dah terduduk lah sebenarnya kalau 3 tu. Ya, beda 70 something tu. Game tu nampak sangat lah. Game tu nampak. Tak, ini peribadi lah. Janganlah you all kecam ke apa. Setiap orang dia ada pendapat kami lah. Saya lagi suka Spain tak banyak cakap final. Tak banyak cakap final. Spain memang power. Itulah saya cakap. Balance lah. Balance. Dia balance betul lah. Cumanya dalam bola ni kali ni saya kurang dengan Tuchel apa? England punya ni. You main ni bukan EPL punya club tau. Ni bukan Liga Club. Ini adalah World Cup yang memang match dia sekejap. Saya tengok masa dia lawan dengan Norway tu, dia boleh sound dia pun player. Dia cakap conference lah. Dia tak puas hati dengan player dia punya game. Betul. Kalau saya sendiri tengok masa saya bawa balik daripada Borneo, malam tu saya tengok live. Memanglah nampak Norway pun takut-takut. Yang England pun takut-takut. Tapi by who by crew kau dah menang apa? Betul Kau lah. punya match lagi 2 je nak masuk final. Betul lah. Kan? Merosakkan keharmonian team sebenarnya. Jangan cakap kat media lah sebenarnya kata. Ya, nampak macam worst sangat kau punya ni. Player. Itulah. England. Tapi sebenarnya kalau England ni kan, kalau cerita pasal England lah, semalam tu memang barai lah sebenarnya. Dia punya decision making dia tu memang barai sebenarnya. Apa yang dia buat tu, sebab kita tengok bola. Hari apa? Hari Khamis. Baru habis game. Baru je habis game. 16 Julai. Kita post hari Kita akan post Sabtu kan? hari Ahad. Ahad. Okey lah, cantik lah. Esoknya final. Masih lagi dalam keadaan Gitu, belum final. Sebab Declan Rice game waktu lawan dengan semalam lah, Declan lawan Argentina sangat perform. Tu kita orang pelik kenapa dia buat keluar Rice tu terus kena 2 biji. Tak, tu satu. Satu lagi. Saya rasa Tuchel tahu Argentina ni jenis yang Late game tu. late game baru dia push. Tu habis. betul. Kenapa minit ke-70 dia main back 5? Dia main Awal 5 sangat. belakang. Awal sangat dia main 5 belakang. Satu lagi dia dah lead tau.
Tak, bos 1-0. At least dapat 2. Kalau 2 nak main 5 belakang tak apa lah. Nak main dah 2. Tu saya kurang setuju dengan, walaupun dia pernah menang Champions League untuk Chelsea, dia pernah menang World Cup Club untuk Chelsea, tapi saya tak setuju cara dia. Tapi itulah game Argentina England tu tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Boleh salahkan Tuchel je. Boleh salahkan saya cakap. itu dia Kalau je. you tanya saya, Nak salahkan player tak boleh. Itu, Ya, player tak salah. itu clean game. Betul. You tak nampak bias. Tapi aku still tak suka belah. Ni pendapat je lah. Apa tu, ref dia lenient sangat bila Argentina buat foul. Susah nak bagi kad kuning awal-awal. Minit 5, 6, 7 kali dah foul. Minit 5 tu patutnya Paredes ke Enzo yang Enzo. Siku Ellison. Itu patutlah yellow lah. Patut kuning tu. Tapi mungkin orang ref, bahas merah je terus. tapi mungkin ref fikir Ini- kalau dia bunuh game tu, kalau kat merah minit Awal kelima sangat kan. dia dah bunuh dah gitu. Awal So dia rasa dia tak bagi apa-apa. Tapi patut yellow lah. Banyak At least yellow lah. Sebab in the end banyak orang yang sama je buat foul. Mana kau rasa kan? Percaya cakap saya, Spanyol kali ni dia bermain bukan main dengan taktikal je. Dia kena bermain tarik rambut dalam tepung tak berselerak, rambut tak putus. Wah. Apa maksud saya? Apa maksud saya? Ulang balik sama tak? Sama tak? Tarik rambut dekat dalam tepung. Okey. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Sama. Itu daripada saya dah ada 3 punya peribahasa. Okey. Maksudnya apa? Dia kena menentang, bukan saja menentang Argentina. Dia kena menentang FIFA. Betul lah. Sebab dia dibayangi FIFA, ref semua. Dan kalau dia menang, dia adalah wira untuk satu dunia. Siapa nak dia benar tu? Tolong lah Spain. Viva Espanya, come on. Satu lagi Spain yang kita nak sokong Spain lah sekarang ni kan. Sebab banyak player Spain and dia punya menteri apa semua sendiri pro Palestin. Ini kita cerita pasal tu lah pula. So aku rasa macam aku lagi berkobar-kobar lah Spain menang. Argentina ni kan kita nampak dia macam tu sikit. Dia memang Dia macam Bias sikit. lah. Tapi honest speaking saya rasa kali ni Spanyol Spanyol menang. harap lah. Dapat Spanyol. setakat ni semua benda aku sokong Tapi semua. challenge cakap juga. Itu masalahnya. Apa aku sokong semua galah ni? Kau jangan sokong lah, kau kata Argentina je lah. Okay. Cikgu rasa ni ikut realistik kan. Cikgu rasa jangan ikut hati tau. Spain ke Argentina? Jangan ikut hati. Ikut berdasarkan stat, berdasarkan game, quality, tengok game, pas game semua, cikgu rasa menang. Saya rasa Kalau- Argentina menang. Kalau Nak Messi harap tiba-tiba patah kaki, Argentina kalah. Kalau tak Argentina. Saya rasa kalau Messi patah kaki pun Argentina menang juga. Saya rasa Tapi Argentina. Kau sebab player dia pun bawah sampai atas memang 5 star. Sebenarnya aku rasa Argentina dah ada star. Tapi Spain memang dia punya teamwork dia sangat kuat. Okay, kalau kita tengok kan, siapa penjara terbanyak Spain? tu awal apa? Orizabal kan? Orizabal lah. Kalau kita ikutkan pada awal-awal FIFA ni kita ingat Yamal paling menyelah. Ya. Tapi Yamal pun dia tak try hard untuk jadi star. Yang tak terakhir tapi berapa player of the match dah dapat? 2 Betul. 3 lah. Walaupun dia tak ada gol, tak ada assist, tapi dia memang menyusahkan Impact defense dia lah. dekat game tu ada Ah. lah. Impact dia. So aku rasa Spain ni memang dia tak ada individual punya trofi yang dia nak kejar. Brilliance lah. So aku rasa dia sangat solid lah sebab untuk World Cup ni dia satu je bolos lawan Belgium. Wah, Aku tengok- ya betul. Aku tengok keeper dia, aku tengok back four tu, gila solid betul ni. France jadi bodoh main dengan Spain tu. France tak hidup France. Kita tak sangka ya, Mbappe tak boleh buat apa. Hidup. Dembele tak boleh buat apa. So aku rasa Shot target pun banyak je masa tu. aku rasa memang Spain Tapi lagi. jujur kata tau, orang lain suka tengok Mbappe dekat Perancis daripada Real Madrid. Betul lah. Yang lagi menyelah ha. Main dekat Real tak hidup sangat. Okey, jadi kalau Tapi, tanya saya Spain lah. Berapa kosong? Argentina. Realistically lah. Realistically berapa kosong Argentina? saya rasa 1-0. Argentina agak. 3-2. Saya pun rasa 3-2. 3-2. Argentina. Saya 1-0 Argentina. Tapi saya nak 3-2 Spain. Ya, 3-2 realistik, 3-2 di Dia hati. dah lelaki lah. 3-2 di hati. Realistik 1-0 Argentina menang. Argentina. Tapi bak kata awak dah latih, dia mesti ada dua lah. Dah latih, Spain menang 2-1. Spain dah satu. Okay. Unai Simon power keeper. Tapi keeper Inggeris semalam Rashford. Rashford. Dia perform Betul kan lah. Jadi Dia main Everton Everton. Sekarang Everton. tiba-tiba pula aku nak cakap sampai dia sampai sekali Tahu tu, banyak perform- agak perform tak? dia save crucial Ya. So Argentina yang hujung-hujung tu jadi gila. Yang second half memang England tak main dah second half. tu saya cakap. Dia punya bekas pengurus macam Pirelli Tuchel. Sama je lah taktikal kau dengan aku. Ada segmen dia. Tapi satu lagi kan, game England dengan Argentina tu, kalau cikgu tengok lele game 80 minit ke atas,
Player England lesu tau. Tak lari lah. lesu Dia tak gila. lari dah. Dapat bola counter Bellingham seorang je lari. Ricky pun malah nak lari. Tapi Bellingham kali ni kemas ah. Tapi game ni tak hidup. Sekali dia pegang bola 3 marking. 3 maki. Tak, itu maksudnya player Argentina punya stamina, dia punya energy. Minit 80 pun Minit dia cepat 80 tu macam baru main lah. Tapi first half kalau kau tengok dia main pun tak agresif bro. Tak Abang tu ingat. memang tu Kalau style tu atau tu dah memang taktikal Memang tu. titik Dia dia relax tu. kan. Dia Dia relax relax awal kan. Last dia. Macam tu first half. last kali baru First half injured. tak buat apa-apa pun. Itu yang bahaya tu Argentina. Kalau Spanyol untuk minit ke-75 dia dah skor 3-0, selamat. Kalau baru 2-0 aku rasa bila-bila boleh kena potong. Kalau dengan Argentina ni. Ya. Egypt pun Tapi bagi saya harap lah. 15 Saya pun mengharap lah Spain menang lah. Tolong Spain. Satu dunia bersama dengan Spain sekarang. Sebab mulut Argentina ni. Sebab Spain kali ni pun tak banyak cakap, dia senyap dia. Betul. Tutup menang. Yang berisi. Tapi Rodri yang Fabian Ruiz tu tengok memang power dia. Midfield Midfield dia sedap. Midfield Spain tu sedap. Saya cakap saya harga pemain dia price tag lepas ni semua mahal. Tapi Spain main tua. Tak ada banyak sangat. Kubasi muda. Oizabal tu Den Olmo, Yamal, Azhar. Yamal Olmo tu muda lah. Laporte dah tua. Laporte tua ke? Laporte tua. Tapi Pau Kubasi tu muda lagi. 19. Dia dulu dah tua. So guys, walaupun kita recap tapi kita dah sabar. Sikit. Last kali buka kan. Kalau Argentina menang, siapa menang Ballon d'Or? Takkan nak bagi Messi je. Tapi saya rasa dia bagi Messi. Kalau Argentina menang. gol paling banyak Messi apa? Tak, dia bukan je tengok dekat. Yelah, tahu. Messi apa je dia menang ni? Bukan Liga mereka. Inter Miami dia tak menang apa-apa pun. Tak menang apa-apa. Inter Miami tak menang apa. Betul. Tapi aku rasa Messi lah. Kalau FIFA memang akan bagi dia. Bagi dia kan. FIFA akan bagi dia. Siapa lagi yang boleh Saya bagi? rasa yang Ya, sebab Yamal. kalau kat Argentina, kalau Argentina menang siapa nak bagi? Dia takkan dia nak bagi Martinez tu, bagi Alvarez. Tapi Martinez lagi pelik. Nak bagi Alvarez. Alvarez tak. Apa dia tak menang apa. Kalau Spain kita tahu Rodri aku rasa. Sebab Rodri domestik dia menang banyak juga. Dia just tak menang EPL dia. Kalau tanya saya rasa Yamal. Saya ni peribadi lah. Tapi World Cup ni Yamal ni dia punya stat tak dia memang selalu MVP tapi dia punya stat tu biasa sangat. Biasa. Dia satu je gol. Satu je gol. Satu group stage. Tak ada. Assist pun berapa banyak? 2, 3 ke apa? Ada juga assist. Ada assist. Oh. So dia biasa sangat. Macam Messi 8 gol 4 assist World Cup ni. Betul. So nak nafikan apa? Ballon d'Or untuk dia. So aku rasa dia akan menang. Kita tak boleh nafi lah. Messi memang hebat sebenarnya. Dia akan menang aku rasa kalau Argentina menang. Sabar, Man. Hebat shoot penalti lah. Man jangan bagi apa-apa negara, Man. Macam banyak kalah. Tengok. Sebab 3 ke 4 penalti dia. Ya, Tak, Messi banyak penalti. ulang kali ni 4 ke 3. Separuh ke ah. Tapi waktu game England Argentina saya tengok ngatik kat mamak. Dalam kereta on the way tu saya cakap kalau Argentina menang World Cup saya gantung boot lah. Saya gantung boot, saya bersara lah. Saya bersara lah daripada tengok bola. Gantung TV lah. Gantung TV lah. Messi main bola. Tak ada gantung TV. Gantung TV. Betul Man. Perumpamaan Okey. Betul. Saya ada nampak. Apa Man. dia nampak Dah guru, Man. Guru. Memang Berhenti guru. saya tak boleh hidup lah kalau Argentina menang. Jangan. Man, kau doa kau semua. Tengah guru ni, Man. Doa kau tak ada satu pun Tak, mampu. betul. Kita kan. Kau doa lah Argentina menang. Satu lagi saya kesian kat Eric ni. Dah keluar. Dia ni list juga Dia umur dia 33. Last. Dia tak tahu lah. Dia kalau umur 37 boleh main lagi. Euro dia mungkin lah. Euro lah. Player banyak belakang dia. Betul lah. Tapi sebenarnya kalau dia fit 37 okey je aku rasa. Okay, kalau sepesap lah. Dia bagi kita tau. Dia liga lagi. Kita pun boleh main bola lagi. Ya. Saya asyik keeper. Tengok main bola tengok kaki dia. Yelah, Tak saya lupa. bila main bola je kau keeper. Aku Kau keeper cakap lagi. Kau cakap doh. Saya pada Okay, so Okay. guys, Sebelum fully kita disambut, recap 18 episod season 1. Saya, Iman, Atib dan juga Aidil, kita dah recap the whole story tentang season 1. Banyak story mori yang saya rasa kenangan banyak manis lah. Kenangan manis lah. Okay, Alright. dapat. Okay. So, jadi saya nak ucap sekali lagi, kita kena ucapkan terima kasih banyak kepada owner kebun. Kebun apa? Pak Dola. Terima kasih banyak ke kebun Pak Dola kerana bagi peluang kita rakaman dan bersiaran langsung di kebun durian dia. So guys, siapa nak durian, jangan lupa boleh contact tim kebun Pak Dola. Alright. So ada durian 24, Musang King,
kampung, kahwin, kucing tak tidur, kucing berdiri, semua kucing ada. Kucing duduk. Kucing duduk semua ada. So, boleh dapatkan. Alright. So, terima kasih banyak dalam season 2 ini. Ini baru intro saja. Betul. Ada banyak lagi panel-panel yang you all tak pernah tengok. Lepas ni awak janganlah tengok muka kami. Jarang lah nampak. Sekali lah. Jangan. Aku Last. Alright, so itu saya nama saya. Saya Cikgu Fir. Saya producer Iman. Saya Atif. Saya Aidin. Itu serial kami dalam podcast season 2 ni. Season apa? Podcast apa? Cakap Pandai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kan. Bye. Bye-bye.